Aku excited gila ni nak try makanan Afrika. Daripada member aku Afrika Mix Melayu. Afro Boy kalau kau nak order. So ni aku order. Ni mak dia yang masak ni. Yeah, boy. Ni makanan tradisional Afrika yang bernama fufu. Ni macam roti. Bukan roti lah. Ha? Bukan roti lah. Really, nigga? Oh lah ni macam tepung. Tepung yang dah dimasak. Tak pun macam nasi yang kita penyek-penyek. Cicah ni. Okay, ni rendang Afrika guys. Orang panggil rendang Afrika. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, lepas aku dah habis makan kan, baru aku perasan dia yang lain dia kat sini guys. Dia punya roti ni, dia roti ke nasi ke tepung ke tak tahu. Tak tahu ni daripada planet lain. Memang kau akan rasa macam apa benda ni, tekstur apa tak pernah makan weh. Dia macam tepung tapi rasa nasi. Susah nak describe guys. Ini ayam masak merah kan sebenarnya. Tapi dia ada rasa macam rempah yang tinggi. I suka makanan macam ni. Rasa rempah yang banyak. Baby suka rempah yang kuat kan. Kau kena rasa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke? Sedap ke sumpah. Boleh order dekat member aku. Dia ada jual, mak dia jual.